Ada satu berita terkini iaitu Donald Trump. Dia kata dia tak jadi nak pecat Jerome Powell iaitu sebagai Chairman of Federal Reserve ataupun kalau kat Malaysianya ialah Gubernur BNM lah, Gubernur Bank Negara Malaysia. So apabila dia tak jadi pecat, ini adalah satu berita positif buat para pelabur. Dan sebab yang keduanya ialah kerana Trump telah pun memberikan signal yang positif tentang hubungan dua hala di antara US dan juga China. Ini telah pun melegakan sedikit para pelabur dan seterusnya mereka mencari pelaburan yang lain yang lebih menguntungkan dan meninggalkan emas. Sebab itulah harga emas turun sedikit. Tapi kita kena ingat dengan emas ini, dia naik banyak, turun sedikit. Ketika turun inilah kita kena grab peluang untuk yang pertama, mulakan simpanan emas kita gram yang pertama, ataupun yang kedua, borong banyak-banyak. Apa lepas ni emas akan naik kembali. Biasanya begitulah trend emas. Apabila dia naik banyak, dia jatuh sikit. Dia naik banyak, jatuh sikit. Sebab itulah harga emas ni semakin lama semakin mahal. Tuan-puan, untuk mulakan simpanan tabung emas GAP yang pertama tuan-puan, tengok sahaja pin video saya, kemudian tanya saja saya apa soalan tentang public gold, saya akan bantu tuan-puan untuk dapatkan emas gram pertama tuan-puan nanti.